Okay guys, hari ni kita ada site visit yang kali kedua di Kuala Kelawar. So kita bersama dengan beberapa orang tim. Kita punya sales executive Kak Fiza, Cik Amin dan juga Melissa. So let's go, kita pergi Kuala Kelawar sekarang. Okay guys, kita dah tiba dekat site visit yang pertama di Kuala Kelawar, di mana video sebelum ni Maira ada tunjukkan kawasan ni adalah kawasan yang dipenuhi dengan lalang. Daripada hujung sini sampai dekat bahagian dalam tu penuh dengan lalang. Tapi kali ni kita punya customer dah sediakan tapak ni dengan cara dia dah tolak tanah ni bagi rata, dia dah tolak semua lalang yang ada dan sediakan tapak eco cabin di bahagian tengah sana. Kalau ikutkan sebelum ni kita terpaksa parking kereta di bahagian luar sana dan jalan kaki untuk masuk site visit di bahagian sini. Tapi selepas dah sediakan tapak ni, barulah kita boleh datang dan jalankan proses unloading barang. Kejap lagi lori akan sampai untuk proses unloading barang. Jangan lupa tengok video ni sampai habis. Macam korang lihat dekat belakang Maira ni, sekarang adalah proses unloading barang. Jadi kita menjalankan proses unloading barang dengan menggunakan seunit lori dan mengangkut semua barang-barangan untuk pembinaan eco cabin. Itu adalah barang-barang pembinaan eco cabin di bahagian sana dan juga ini adalah staging, tangga dan sebagainya. Ini pula adalah tapak yang telah disediakan oleh customer kita. Sekarang jom kita pergi untuk next location pula. Kita sekarang berada di site yang kedua di Kuala Kelawar. Ini juga merupakan site visit kali kedua kita dekat sini. Kalau korang nak tahu, sebelum ni kawasan ni memang dah lapang, dah rata dah. Tapi hari ni bila kita sampai, dia nampak lebih luas daripada sebelum ni. Kalau korang nak tengok perbezaannya, korang boleh terus tengok video kita sebelum ni dan buat perbezaan daripada sebelum dan selepas. Sebab yang ni dah site visit kedua dah. So korang dah boleh nampak perbezaan dia. Jadi site visit kedua ni tujuan dia adalah untuk sesi perbincangan dengan owner tanah ni sebab kita dapat berita baik daripada mereka berkenaan dengan penambahan bajet dan mereka juga ingin berbincang mengenai kawasan pembinaan eco cabin yang sesuai dekat sini lah. Jadi ini adalah tim kita bersama dengan wakil daripada pemilik kawasan ni untuk berbincangkan tentang pembinaan eco cabin. Alhamdulillah kita dah selesai site visit kali kedua di Kuala Kelawar. Jangan lupa like, komen dan share video ini. Terima kasih banyak kerana tonton video ini sehingga habis. Kepada anda yang berminat untuk mendapatkan pembinaan eco cabin, jangan lupa terus hubungi tim sales kami di Arabina. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.